Qabil Irfan di Litar, Perancis, misi memburu kejayaan. Begitulah tajuk video kali ini. Kita ke intronya. Setiap pelumba datang ke Litar dengan satu impian, tetapi hanya mereka yang benar-benar bersedia mampu mengubah impian itu menjadi keputusan di atas Litar. Selamat datang ke Driven by Passion Motorsport. Hari ini kita mengikuti perjalanan seorang lagi bakat muda Malaysia, Qabil Irfan, ketika menghadapi cabaran di Litar, Le Mans, Perancis. Segmen 1. Tiba di Litar. Seawal pagi, suasana paddock sudah mula sibuk. Pasukan SIC GRID Racing mula menyiapkan jentera Honda Moto4 milik Qabil. Mekanik memeriksa setiap komponen, tekanan tayar, suspensi, data elektronik, semuanya perlu berada pada tahap terbaik. Sementara itu, Qabil bersama ketua pasukan menghadiri sesi taklimat. Mereka meneliti semula data perlumbaan tahun-tahun lalu. Mereka berbincang di mana lokasi terbaik untuk memotong, di mana perlu berjimat tayar, dan di selekor mana pelumba sering melakukan kesilapan. Walaupun usianya masih muda, cara Qabil menerima arahan menunjukkan kematangan seorang pelumba profesional. Segmen 2, latihan bebas. Kini sesi latihan bebas bermula. Qabil tidak terus mengejar catatan terpantas. Sebaliknya, beliau menggunakan beberapa pusingan awal untuk memahami keadaan Litar, tahap cengkaman, arah angin, keadaan suhu trek. Semuanya memberi kesan kepada prestasi motosikal. Selepas beberapa perubahan kecil dilakukan pada tetapan motosikal, masa pusingan mula bertambah baik. Setiap kali masuk ke pit, data daripada motosikal dianalisis. Pasukan mencari beberapa 10 saat yang sangat berharga. Di perlumbaan seperti ini, beza hanya 1 atau 2/10 saat mampu mengubah kedudukan beberapa petak di grid. Segmen 3, ujian masa atau kelayakan. Kini tiba sesi paling penting sebelum perlumbaan, kelayakan. Semua pelumba keluar hampir serentak. Masing-masing cuba mendapatkan ruang kosong supaya tidak terganggu. Qabil memilih untuk tidak terlalu memaksa pada pusingan pertama. Beliau menunggu tayar mencapai suhu operasi terbaik. Kemudian, beliau mula menyerang. Setiap selekor diambil dengan penuh keyakinan. Titik membrek sangat lewat. Keluar selekor dengan pendikit dibuka lebih awal. Satu demi satu sektor menunjukkan peningkatan masa. Akhirnya, Qabil berjaya mencatat masa yang cukup kompetitif untuk bermula di kelompok hadapan, membuktikan beliau mempunyai kelajuan yang mampu bersaing dengan pelumba terbaik. Segmen 4, hari perlumbaan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Ribuan penonton memenuhi grandstand. Bendera Malaysia turut kelihatan berkibar. Lampu merah menyala. Semua enjin meraung dan lampu padam. Perlumbaan bermula. Qabil melakukan permulaan yang kemas. Beliau terus bersaing rapat bersama kelompok hadapan. Di selekor pertama berlaku perebutan posisi yang sangat sengit. Beberapa pelumba cuba memintas dari bahagian dalam, namun Qabil kekal tenang. Segmen 5, pertengahan perlumbaan. Memasuki beberapa pusingan berikutnya, perlumbaan berubah menjadi pertarungan taktikal. Slipstream memainkan peranan besar. Beberapa kali kedudukan berubah. Qabil menggunakan kelajuan keluar selekor untuk memintas di laluan lurus. Inilah antara kekuatan beliau. Beliau jarang melakukan gerakan yang berisiko tinggi. Sebaliknya, beliau menunggu peluang yang benar-benar sesuai sebelum menyerang. Setiap kali dipintas, beliau membalas semula di selekor berikutnya. Pertarungan seperti ini menunjukkan kematangan seorang pelumba muda. Segmen 6, pusingan akhir. Kini hanya tinggal beberapa pusingan. Tekanan semakin memuncak. Semua pelumba mahu mendapatkan keputusan terbaik. Qabil terus memberikan tekanan kepada pelumba di hadapan. Beliau menjaga tayar dengan baik, masih mempunyai kelajuan sehingga ke penghujung perlumbaan. Di pusingan terakhir, semua pelumba memberi segala-galanya. Setiap meter sangat penting. Setiap selekor boleh menentukan keputusan. Qabil menamatkan perlumbaan dengan semangat juang yang tinggi, memperlihatkan daya saing dan disiplin yang semakin matang walaupun berdepan
saingan sengit daripada pelumba-pelumba Eropah. Segmen 7, ulasan selepas perlumbaan. Apa yang boleh kita simpulkan? Bagi saya, Qabil Irfan semakin menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Bukan sekadar laju, tetapi cara beliau membaca perlumbaan semakin matang. Beliau tahu bila perlu menyerang, beliau tahu bila perlu bertahan, dan paling penting, beliau semakin konsisten. Perjalanan menuju Moto3 dan pentas dunia masih panjang. Namun jika prestasi seperti ini dapat diteruskan, tidak mustahil suatu hari nanti nama Qabil Irfan akan menjadi antara pelumba yang membawa jalur gemilang ke pentas MotoGP. Sebagai penutup, inilah ulasan kami mengenai aksi Qabil Irfan di Perancis. Jika anda mahu kami terus membawakan analisis setiap perlumbaan Moto4, Moto3 dan Formula 1, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Saya hos anda di Driven by Passion Motorsport. Jumpa lagi dalam ulasan perlumbaan yang seterusnya.